Hari ni kita ada open house kawan-kawan. Open house raya tapi dekat Damansara. Dekat ada event space kat sini. Aula! Raya Aula. Kopi. Selamat Raya. Kita hari ni ada open house raya kawan-kawan. So hari ni kita juadah raya kawan-kawan. Tapi macam raya masak-masak, makan-makan berat dah. Open house kan? So jemput makan. Selamat Raya. Selamat Raya bang. Selamat Raya tuan rumah tuan dah. Selamat Raya Kak Ana. Akak. Selamat Hari Raya. Tahniah. Tahniah. Kenapa? Cakap bakal. Belum lagi. Belum official. Mana ni? Tambah kat surat. Tahniah. Next kita ambil sate pula. Bro. Padahal jodoh berlebaran sampai berlipat-lipat. Ke ni pun sebab turun berat juga. Sebab orang cakap pakai braces susah kan. Itu salah satu lah. Daripada elok makan sup ayam, dia jadi makan bubur kan. Selamat Hari Raya Kak Jah. Selamat Hari Raya Abang Wan. Oh, dia punya shoulder. Adakah baju ni yang akan dipakai pergi beraya bersama saya? Bila nanti? 10 bulan kan? Ni Khadijah Deb. Deb. Ya Deb. Nanti insyaAllah kita pergi. Best ni. Riker Rally. Main kat mana? Oh, dia jual lah ni untuk jual. Siap ada number plate tau. Oh, handsome gila. Dia macam ATV kot. Berapa harga dia? Tak ada harga. Stick lah. Kat kawan aku tertinggal. Siapa nak puas kat dia? Kawan kau dari mana? Event ni juga ke bukan? Aku ni tempat lain. Cuba teka apa benda mula aku buat. Apa dia? Apa? Kita ni apa ni? Tolak. Ni automatik. Tunggu. Manual. Rupanya kita tolak. Lorong mana? Lorong gelap. Kat mana? Wafa Allah nak belanja kopi kawan-kawan. Boleh. Thank you Wafa Allah. Cakap thank you Wafa Allah. Thank you. Loro. Thank you Wafa Allah. Oh. Sekejap, waktu kau tunjuk tu ada orang hantar mesej sayang je. Bisa nak sini satu. Lepas tu Rana kau tak kata dia secara aku. Thank you Wafa Allah belanja kopi. Kau drive ke apa? Okay. So, Jauh tempat tu kat mana? KTM. Apa nama tempat dia? LORO. Boleh lah, boleh buat story kejap. Jom putut sorry. Jom. Okey ke? Okay. Loro. Kita jumpa kat Loro kawan-kawan. Loro. Tak ada cakap. Ha? Sekejap ke lah. Thank you Wafa. Dah belanja. Wafa belanja. Yeay. Walaupun terbeluh kan? Sejauh terbeluh. Boleh balik kampung Ryan. Cantik. Tapi cantik nampak ni. Rasa home. Aku rasa macam cantik lah. Cakap ke Wafa, thank you buat jalan-jalan sampai ke negeri lain. Thank you sampai dah nak hampir masuk ke Kelang mana tak? Aku belanja kopi. Tak, jalan ni senang je weh. Tapi aku macam lah kat sini simpang ni apa ni? Terus lagi. Lepas tu aku dah macam patutnya masuk, aku kan dia suruh U-turn. Aku kan U-turn belah sini. Rupa juga dia kena sebelah sini masuk ke bawah. Lama lagi tu. Lama lagi dia Lama lagi lah. Tapi mujur lah tempat cantik so okey lah. Tempat dia cantik. Nampak cantik Ya, okay. Cozy. Masuk-masuk dia dapat bulatan tu macam wow. Made in Thailand. Yes. Jom belanja ni kopi. Thank you Wafa. Apa pasal dia? Lupa nak minta. Okey, dapat aku. Tentu sekali. Cacap suka dia. Esok aku cuti tau, tapi sebab macam masalah kerja kita ni
tiada cuti. Maksudnya kau still kena hantar juga benda sebab kita pergi kerja macam tu kan. Jadi jangan untuk terfikir langsung sejenak pun dengan fikiran untuk berhenti kerja. Sebab sekarang tengah tempoh perang. Jadi jangan fikir untuk berhenti kerja. Lepas perang kita fikir balik. Korang cakap thank you ke Ofa. Thank you Ofa. Sit down dan nak tutup vlog ni hari baik. Mohon buat ni TV. Mohon dia. Jumpa next episode The Boys in Black. Itu esok lah. Main sekali. Bye semua. Get